Mercedes S-Class S400. Kereta ni boleh dikatakan kereta yang luxury lah. Tapi kereta luxury pun kalau ada masalah dengan power steering, itu dah bukan dikira luxury dah. Itu dah dikira sebagai beban. Yang ni actually masalah dia berkenaan dengan power steering. Steering dia jadi berat. So sekarang ni steering rack dah pun kita repair. Jom kita tengok selepas pada repair masih lagi keras ataupun tidak. Sebelum nak test, kita nak kena scan dulu, nak tengok ada lagi tak fault code dia. Fault code pun dah tak ada, tapi macam mana pun kita nak kena try pusing dululah. Okey, jom kita try pusing. Korang boleh tengok steering pun dah tak ada berat, steering pun lembut saja. Tapi kita mesti kena pergi test drive. So jom korang layan video ni. So sekarang ni aku tengah test drive. So far bila aku test drive ni memang dapat rasa lah steering pun memang smooth, tak ada berat, tak ada masalah lah. So sekarang ni tinggal balik dekat garage kita untuk kita call customer untuk pick up kereta. Untuk pengetahuan korang, kita orang bukan saja boleh buat untuk Audi, Range Rover, Ford, kita orang juga boleh buat untuk Mercedes untuk repair steering rack. So kalau korang ada masalah yang sama, tak kisahlah berkenaan dengan modul ataupun steering rack korang ada rasa berat ataupun ada bunyi, korang boleh cari Best Issue Repair. So tu saja untuk video kali ni. See you in the next video. Ciao.